السلام عليكم ومرحبا بكم في قصص جحا. اليوم سأحكي لكم قصة جحا والغني، وقبل ذلك لا تنسوا أن تتابعونا أولا. Dah menjadi kebiasaan untuk Juha berdoa kepada Allah setiap kali selepas solat supaya Allah kurniakan kepada dia 1000 dinar emas. Dia tak akan terima kalau dinar emas tu berkurang ataupun lebih. Pada suatu asar, ketika Juha sedang berdoa, ada sesuatu yang jatuh daripada langit. Juha tengok, ada sekantong emas lah. Dia terus sujud syukur. Dia bawa sekantung emas tu balik, kiralah sekeping, 2 keping, 3 keping. Setelah habis kira, rupa-rupanya tidak cukup lagi 1 dinar. Juha berkata kepada dirinya sendiri, sesungguhnya Allah yang Maha Kaya telah memberikan semua ini kepada aku dan dia tidak akan kedekut untuk memberikan kepadaku lagi sekeping. Kemudian ada orang ketuk pintu. Rupanya jiran dia yang dia cakap, Juha, kembalikan emas tadi, aku yang lemparkan kepada engkau. Engkau takkan terima kan sebab tak menepati pun dengan apa yang kau doakan. Juha pelik. Dia cakaplah, Emas yang mana satu? Engkau pernah bagi dekat aku emas ke? Jiran tadi cakap, Juha, emas tadi adalah milik aku, bukan milik engkau. Aku yang lempar. Juha cakap, engkau ni gila lah. Siapa yang nak percaya cerita engkau ni? Siapa yang sanggup nak pertaruhkan wang sebanyak tu dan lempar? Jadi berbincang dan bergaduhlah 2 orang tersebut untuk menentukan yang dinar emas tadi milik siapa. Jiran dia buat keputusan, cakap jelah kita ke mahkamah. Mahkamah je yang boleh tentukan siapa yang betul dan siapa yang salah. Dia cakaplah, aku tak boleh pergi mahkamah sebab mahkamah tu jauh dengan keadaan cuaca sejuk. Aku pula tak ada kenderaan, baju yang tebal pun aku tak ada. Jiran dia dengan baik hatinya sambung, kalau macam tu aku akan bawa kedai dan juga jubah untuk engkau. Mereka berdua bergerak ke mahkamah. Juha menunggang kedai dan berjubah tebal. Si kaya tadi hanya berjalan kaki. Setelah tiba di mahkamah, si kaya tadi ceritalah kembali kepada hakim apa yang berlaku. Hakim sambunglah, Juha, engkau ada nak cakap apa-apa ke? Juha cakap, Hakim, Juha tanya dia, pernah ke dia bagi dekat aku walaupun sekeping dirham? Hakikatnya, aku memohon kepada Allah supaya Allah berikan aku 1000 dinar emas. Jadi apa yang didakwa tu sebenarnya salah. Sebenarnya Tuan Hakim, apa yang didakwa tadi tujuan untuk merampas harta aku. Kalau dia mampu, mesti dia akan cakap yang kedai dekat luar tadi tu dia punya. Si kaya yang dengar dakwaan Juha pula rasa terkejut. Dia cakaplah, engkau nak nafikan ke yang kedai kat luar tu aku punya? Sedangkan aku yang bawa supaya engkau dapat tunggang. Juha cakap, aku takutlah nanti dia dakwa apa yang berada di tubuhku adalah dia punya. Kemudian si kaya tadi sambung, jubah tu bukan aku ke yang bagi pinjam dekat kau? Hakim yang melihat situasi tersebut menjatuhkan keputusan bahawa dakwaan Juha yang betul dan bukan si kaya tadi. Hakim tadi cakap, apa yang didakwa oleh si kaya tadi tujuannya adalah nak rampas hati Juha. Jadi mereka berdua pulanglah. Si kaya tadi pulang dengan hati yang sangat sedih. Juha pulang dengan hati yang senang sebabnya dia pulang dengan berjubah tebal, menunggang kedai dan dinar emas pun ada lagi bersama dengan dia. Setelah pulang, Juha panggillah jiran dia kembali. Jiran Juha tadi dia merayu supaya Juha berbelas ihsan kepada dia. Rupa-rupanya panggil tu untuk memberikan kembali semua harta yang milik jiran dia tadi. Dan Juha cakaplah, lain kali janganlah permainkan urusan orang, terutamanya hamba-hamba yang meminta doa daripada penciptanya. Al-ibrah min al-qissah la tastahzi'u bidu'a'i ghairik fa inna du'a al-mazlum la hijab bainahu wa bain Allah faman sakhira min du'a'in nas qad yakunu dhalika ad-du'a sababan fi najatihim wa halakih. Syukran jazilan wa ila liqa.